Okey. Hari tu Zul record dekat laptop. Tak dapat nak floatkan dia. Kelas closing itu. So ni record kat cloud. Alhamdulillah. So topik video CapCut ni, kenapa kita kena belajar, wajib belajar? Sebab bila kita berniaga di media sosial, kita kena pandai buat video. Ataupun kita kena rajin live. Kalau malas nak buat editing, kena rajin buat live. Jadi ramai orang malu kan nak bermula buat live. Jadi kita boleh juga cari jalan untuk buat VTT. Nanti pelan-pelan belajar buat live. Boleh? So, okay. Macam mana nak buat video kita jadi FYP? So, dia ada trik dia juga. Macam Zu kata, masa awal-awal dulu, Zu berniaga, 3 bulan pertama, Zu tak jual produk. Kalau sekarang Zu buat live, sekarang Zu buat live tu memang opportunity. So kita ada dua pilihan. Ingat kan? Kita ada dua pilihan untuk buat income. Satu opportunity, satu lagi adalah produk. Maksudnya kita tak jual produk tu macam kita jual macam hardcore kan. Tapi kita jual emosi lah. So lepas tu di mana kali pertama Zu apungkan video testimoni, kemudian dia dapat FYP. Selepas Zu buat editing mengikut prosedur dia, dan Zu sharekan lah macam mana boleh dapat FYP dan dapat customer yang ramai, juga repeat customer yang ramai. So maghrib ni tadi pun masuk lagi RM600 order customer. Petang tadi, pagi tadi pun ada repeat customer. So maksud dia kalau sekadar 1,000 satu hari tu biasalah. Maksud dia kita sekarang dah 2,000, 3,000 sehari sale, dan kita nak repeat order dan kita nak increasekan lagi. Dalam masa yang sama kita buat recruitment untuk orang buat income. Boleh? So biasanya Zu share apa yang Zu buat lah. Okay. So bila kita buka TikTok, okay, kalau ada buku nota tulis tau. Sebab mungkin tak ada dalam ni. Sekejap Zu pun nak ambil pen tulis. Sekejap Okey, bila kita buka TikTok nanti, kita pastikan kita ada dua email yang berbeza sebab kita buat baru tau. Kita jangan campur adukkan dengan personal. Bila kita berniaga, okey, kita ni macam masuk dalam dunia barulah. Perniagaan forever. So, kena buat dua email baru. Kalau tak tahu pun tulis je dulu. Supaya tak tercicir step dia tu. So, dua email baru. Jangan lupa tulis username dengan password. Nanti selalunya isu saya mengajar ni selalu password selalu lupa. Tulis dekat satu buku khas. Asingkan ni untuk business forever. Okay. Dua email baru untuk dua kedai berbeza. Okay. So ini saya cerita ni tentang TikTok tentang Facebook pun dia akan juga guna email. Tu sekarang ni saya fokus TikTok dulu. Nanti sebab kita akan belajar lagi kelas lain cerita pasal Facebook. So ni sebab saya nak FYP ni cerita pasal TikTok. So bila kita ada dua kedai, satu kedai adalah kedai peluang. Peluang ni adalah income lah. Income bagi peluang untuk buat tambahan income. Yang kedua adalah produk ataupun offer orang peluang kesihatan lah. Maksud dia sihat. Untuk selesaikan masalah kesihatan dia. So maksud dia produk ni adalah berkaitan dengan review customer ataupun berkaitan dengan product knowledge lah. Okay, dia berkaitan produk. So kedua-duanya mendatangkan keuntungan. So kalau nak buat income harian, sebab kita ada income bulanan masuk bank. So kalau kita nak tunggu 1 bulan, kalau kita memang tengah struggle sekarang, terlalu lama untuk kita buat income. Jadi kita berlatih juga buat produk. So dua-dua kita buat dan dua-dua boleh buat untung 5 angka juga. Kalau kita combine dua-dua tu lagilah bagus. So kita nak buka dua kedai, kita buka dua email berbeza, pastikan pakai Gmail je. Jangan pakai yahoo.com ke, tak payah. Pakai Gmail. Gmail lebih mudah lagi. So, okay, lepas tu yang kedua adalah bila kita set up kedai TikTok, siapa dekat sini biasa pakai ChatGPT? So type lah ChatGPT.
Sekejap Untuk orang baru mesti ataupun tak berapa familiar, tapi ChatGPT ni memang kita akan banyak guna. ChatGPT, sekejap. ChatGPT yang warna putih tau. ChatGPT ada banyak. Nanti kena download, wajib download ChatGPT warna putih. Alah. Zu buat grup Zu buat grup juga. Hari tu grup sementara tu. Yang ini Zu masukkan jugalah dalam grup sementara tu. Zu masukkan yang belum ada sementara. Zu masukkan Cikgu Ati. Cikgu Ati. Okey. Lepas tu masukkan Kak Nat. Kak Nat. Lagi Kak Nailin. Kak Nailin. Ada lagi tak yang tak ada? Kak Nailin, Rusmia. Kak Ros Kak Ros ke? Assalamualaikum Kak Ros. Kak Ros ke tu? Zu nak add dalam grup ni senang. Zu nak bagi gambar yang sepatutnya ke download. Kak Ros Zira kan? Kak Ros Azira. Kak Ita ada dalam grup tu kan? Okay, Zu tukar nama grup ni. Edit nama. Sementara grup CapCut. Ada dah kan? Zu masukkan dalam grup sementara ni. Okey. Okey. Cikgu Wati dah ada. Kak Nat dah ada dalam grup kan? Siapa lagi belum ada? Sekejap. Okey. Ni ChatGPT ni kena download, wajib download sebab memang kita akan pakai hari-hari dalam bisnes kita ni. So, okey, Cikgu Wati dah ada. Lepas tu Kak Nat dah download kan? Download. Okey, ChatGPT warna putih Okey, dah biasa guna. Okey. Pun Zu kena ajar juga. Sebab dalam bisnes ni kita kena train ChatGPT kita ni. Mungkin kita selalu guna berkaitan benda yang bukan bisnes kan. So ChatGPT ni perlu dijinakkan. Okey. So dan kita kena bagi info dengan dia. Contoh kita panggil nama dia ikutlah. Saya selalu panggil dia Kak Long, Kak Ngah macam ni. Saya bahasakan dia saya Alung, saya panggil dia Kak Ngah. Kak Ngah, saya sekarang buat bisnes Forever Living. Saya sebagai contoh kan, saya sebagai business owner. Okey, dia akan supaya dia ada info tentang apa kita buat apa bisnes sekarang. So nanti dia akan relatekan dengan kerjaya. Contoh Cikgu T dia dah faham Cikgu T adalah cikgu sekolah anak-anak istimewa. Dalam masa yang sama, Cikgu T ada buat part time. Dia akan adaptkan dan dia akan bagi jawapan tak sama macam dia bagi jawapan kat Shima. Faham? Okey, so kemudian kita dah buka 2 kedai. Dalam kedai tu, kita kena faham bila kita buat konten. Saya alihkan sekejap. Okey, bila kita buka, kita punya TikTok. Saya punya yang Terengganu ni Zaidah tak masuk. Ustaz, saya masuk. Zaidah. Saya risau kalau tertinggal sebab saya jarang ulang kelas ni. Kalau tengok rakaman pun nanti dia yang faham, dia tak faham. Okey. Lepas tu bila kita buka kedai kita, okey, saya bagi contoh Zaidah hari tu masa saya jumpa dia kat Terengganu, kebetulan pergi Terengganu, saya suruh dia set up TikTok. Lepas tu kan dekat atas tu bio kan, tulis dekat nota tau. Bio buka kedai TikTok, satu opportunity. Belah 2 kiri kanan. Opportunity peluang, lepas tu income. So bagian bio minta ChatGPT kan kita dah bagi info saya berniaga produk Forever Living. Okay. Apa teks sesuai untuk bio kedai TikTok saya.
So dia akan bagi cadangan nama, dia akan bagi cadangan bio kan. Okey, lepas tu ambil copy paste je. Faham tak? Hmm. Okey, saya kalau tak tahu juga, pergi dekat saya punya TikTok, copy je. Sebenarnya saya suka kalau pakai ChatGPT, lagi senang. Lepas tu kita post minimum posting yang sebelum kita nak ajak orang follow kita adalah at least ada 9 posting ataupun konten yang kita dah post. So, tapi kita post ni kita belajar FIP ni. Nanti kita belajar video picture editing ni, video editing. Lepas tu, apa benda ni di skrin? Apa ya? Okey, lepas tu, bagaimana algoritma TikTok berfungsi kan? Okey, bila kita letak pasal video testimoni yang kita ambil dekat Telegram, semua dah ada Telegram ke? Telegram Ada. testimoni? Nak kena ada orang respon. Nanti saya tak tahu kat mana ada tertinggal. Ada. Kejap. Boleh. Okey, saya tak masuk lagi Telegram. Tapi saya dah bagi kan? Sekejap Siapa ada link Telegram? Link tadi. Sekejap Saya rasa macam saya ada lagi. Ingat kena cari balik. Sekejap Saya sebenarnya dah buat shortcut. Okey, sekejap. Tapi tak ingat nombor berapa. Sekejap Dah. Ni nombor 9. 10. Okey. Siap dah. Saya bagi dalam grup sementara tu, semua link tu join. Lepas tu join semua link Telegram tu sebab Telegram tu bukan untuk chatting. Telegram tu untuk kita ambil informasi. So biasanya kalau kita akan edit daripada testimoni ni. Ni kalau produk So sebab kita nak jual emosi, so kita jual review customer yang sembuh daripada masalah kesihatan lah. Dapat tak saya bagi link dalam grup tadi, grup CapCut? Okey, dapat kan? Masuk kan? Cikgu T dengan Kak Nat. Sekejap Okey. Kak Ros? Kak Rosmiati? Kak Ros? Kak Ros respon tu? Kak Ros dengar ke? Kak Ros? Kak Ros dengar Zu? Kak Ros kan? Kak Ros? Kak Rosmiati ni Kak Ros yang KL tu kan? Kak Ros dengar tak? Kak C ke Kak Rosmani? Ada dua. Oh, itu Zu tanya ni Kak Ros mana sebab nama Kak Rosmiati. Oh, ingatkan Kak Ros KL tu. C. Oh, Kak T. Oh. Kak T guna handphone Ya, handphone. Tak ada laptop lagi. Laptop kena balik ambil Terengganu.
Tak apa, yang ni belum belum buat praktikal lagi. Yang ini kita okey. belajar teori. Lepas tu dah join semua Telegram, sebab join Telegram tu semua pakai handphone. Dah join tu, yang paling mustahak, yang lain tu tak join dulu pun tak apa, kena join yang testimoni dulu. So, dah join testimoni dah? Kak Nat dah? Yang ni yang dekat CapCut tu ke? Bukan dekat CapCut, dekat ni, dalam grup sementara ni. Suryati. Oh, yang dalam WhatsApp ni eh? Dalam WhatsApp ni, dalam CapCut kelas sementara ni. Hmm. Oh, link ni semua. Okey, yang paling mustahak ambil yang BO My Testimony tu. Zul, link dia sama yang Zul bagi hari yang kelas sains tu kan? Zu ada bagi Kak T rasanya. Dia kan, yang samalah kan, link sama ni kan? Okey. Sebab nanti ada yang tak pandai nak download dekat situ. So, saya check Kak Nat dah masuk dah? Kejap. BO testimoni yang last ni ke? BO My Testimony. BO. Bukan Clean 9 Testimony. Daripada bawah 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tak boleh masuk lah, Zul. Handphone agaknya. Handphone dah penuh Kena kosongkan space. Sebab kita memang banyak guna Telegram nanti. Oh ya. Nanti informasi semua kita hantar kat Telegram sebab dia senang float. Kalau letak semua dekat WhatsApp, nanti senang hang handphone kita. So, ni link yang kena link testimoni. Okey, daripada link tu, okey, boleh Cikgu T boleh buka? Cikgu Wati boleh buka? Cikgu Wati. Okey, dekat sini ada testimoni kan? Okey, pandai kan nak download daripada Telegram? Pandai tak download satu video? Kena respon Zu, kalau tidak Zu tak tahu macam mana Zu nak dia dekat mana start tu. Ambil satu je testimoni untuk di-download. Cikgu Wati pandai? Boleh download tak? Tak berapa. Saya tak faham maksud download tu macam mana tu? Maksudnya dalam banyak-banyak, nampak ke Zu ni? Sekejap Dalam banyak-banyak testimoni tu, ambil mana-mana video, lepas tu klik dia, download. Cara download tu adalah pergi klik. Assalamualaikum, nama saya. Klik mana-mana video yang kita nak, lepas tu pergi dekat titik 3, lepas tu save save to photo. Nanti dia akan masuk dalam handphone kita. Sebab nanti kita nak edit, kita kena ada dalam handphone, bukan dalam Telegram. Dia kena duduk dalam handphone dulu. Boleh? Saya tengah tekan apa yang last tu. Okey. Lepas tu titik 3, save. Okey, bila tekan yang titik 3 dekat, okey, ambil yang gambar ni kan. Yang testimoni darah tinggi dan gout. Okey, dekat atas sebelah kanan ada titik 3. Lepas tu apa kita nak buat? Save to download ke? Ikut handphone tau. Masing-masing dia ada perkataan save tu. Klik save sampai dia download dekat handphone. Dia bukan duduk kat Telegram lagi dah. Okey, lepas tu? Okey, dia dah duduk kat download. Pergi tengok dekat galeri. Dia ada duduk kat galeri tak? Okey, kejap. Kak Nat tak boleh Boleh. Sekejap, kalau Kak Nat tak boleh, Zu bagi video tu dalam handphone. Kak Nat download daripada WhatsApp. Okey. Kalau tak boleh klik link tu, Zu tahu dah handphone dah hampir hang. So kena kosongkan memori, kena rajin delete. Nanti
baru boleh start balik. Ataupun uninstall Telegram, nanti dah space dah kosong, uninstall Telegram, install balik. Zuzu dah bagi video tadi masuk dalam kelas grup WhatsApp. Okay. So kita nak jadikan testimoni ni sebagai contoh video yang kita nak edit. Kak Cu pun tak jadi masuk, tak ada nak masuk dalam ni. Okay, dapat kan? Cikgu Wati pandai kan? Dah download kan dekat galeri kan? Ingat tau, bila kita download daripada Telegram, tujuan dia adalah kita nak dia duduk dalam galeri kita. So daripada galeri nanti baru kita buat CapCut. So masing-masing dah ada CapCut? Galeri ada. Okey, CapCut. Ada. Kak Ita dengan Ida anggap ni sebagai ulang kaji supaya nanti Ida tahu bila ada anak tim, Ida kena ajar anak tim Ida ni, dah tak boleh harap Kak Zu dah ajar CapCut lagi. Nanti guru dah makin besar. Beginilah proses dia ya. Okey. Lepas tu apa ni? Okey. Masing-masing yang belum download CapCut. Saya bagi gambar dalam grup. Pergi dekat Play Store, download CapCut gambar gunting. Dah download dah? Cikgu Wati dah download? Dah, saya punya nama galeri je apa ni? Dekat saya punya ni handphone. Dah ada dah ni. Nama apa? Okey, kejap. Kita nanti download CapCut tau. Jangan download editing lain. Kita belajar CapCut sekarang. Apa CapCut? Ni logo yang saya bagi ni, nama dia CapCut. CAPCUT. Jangan risau rasa keciciran tau. Biasa je tengok Shima. Shima pun mula-mula nangis buat CapCut Shima. Mula-mula Shima jari pun tak touch screen tu. Tak tahu macam mana nak pegang button tu. Kan Macam lama-lama dah pandai dah. CapCut tu kita kena ambil daripada Play Store ke? Play Store, download dekat Play Store. Semua apps yang kita download ni, ChatGPT ke apa semua daripada Play Store. Kalau iPhone dia Apple Store. Okey, kejap. Saya baru nak ambil ni CapCut. Tak biasa guna. Kak T dah download Kak T? Pakai handphone? Sedang usahakan. Okay, so kita memang pakai handphone je sebab sambil baring-baring nanti boleh edit. Kalau pakai laptop leceh nanti kita kena proper duduk kat meja kan. So biasa saya edit pakai handphone je. Sementara nak tunggu download, so kita nak tahu, kita kena kilas sementara waktu, kita ambil lah video apa-apa ke gambar, so kita kena ada 9 konten testimoni ke berkaitan dengan produk ke, download dulu 9 supaya TikTok kita nak faham kita punya kedai dulu, dia berkaitan apa. Jadi jangan kita rojakkan opportunity dengan produk. Nanti TikTok tak tahu nak hantar orang yang berkaitan apa dalam kedai kita. So dia akan support hantar orang kalau dia faham kita punya
kita punya audience ni. Dia bergantung pada konten yang kita post. Okey, jadi kalau dia tentang penyakit, tentang sembuhkan sakit, so dia akan hantar orang yang sakit-sakit yang berkaitan tu kepada kita punya algoritma. So dia, sebab tu kalau kita sekali kita cari, contoh cari handbag dinner, lepas tu 10 handbag dinner datang. Algoritma tu akan hantar audience yang sama dengan apa yang kita search. Zul, yang Kak Tia hantar dalam WhatsApp tu yang tu ke? Kak yang tu ke? Bukan. Sekejap. Bukan. Betul. Betul kan? Betul. Tak boleh nak download je. Sekejap. Kak Tia download balik. Lain kot Kak Ti. Takut lain je. Mungkin lain. Tapi betul dah tu. Betul. Simple aja. So untuk pemula, Zul tak recommend berbayar lah. Tapi yang dah biasa guna macam Kak Ita, Shima, Ida dah boleh recommend untuk berbayar. Kenapa? Sebab kita nak pergi lagi laju dah buat seal. Jadi kita ambil yang nampak profesional lah. Sebab orang nak membeli dengan orang yang lebih profesional, nampak dia betul-betul serious business. Berbanding dengan kita yang buat editing pun adalah kadar kan. Macam ya ke meniaga hari ni besok tutup tak kedai ni. Nanti aku order barang ini esok sampai ke. Faham tak kita nak bina trust kan? Okey. Sementara tunggu download tu. Okey. Faktor yang menentu video masuk FYP ada 7 signal penting yang TikTok utamakan. Nanti kita belajar page lain tu. Dan kesilapan untuk video yang tak perform. Okey. Kena pasti ini overall lah ni, dia cerita overall, nanti kita kupas kat slide lain Lepas tu formula dia adalah kita kena buat hook value proof call to action. Okey, ni next. Mana slide ni? Sekejap manalah button next dia. Ni modul 3 dah. Okay. So, kenapa orang berhenti tengok video? Yang ni kena tahu kenapa orang nak berhenti tengok video kita tu. So, nanti kita nak belajar editing. Jadi, kalau kita nampak video testimoni tadi, macam kita dengar kita dengar ayat testimoni dekat video tu. So, kita dengar sama-sama apa ayat pertama dia. Assalamualaikum, nama saya Zainab binti Ibrahim, dikenali dengan nama Cik Zai. Cik Zai pada mulanya join Forever dengan 90 je dapat sebotol aloe vera. Bila dapat aloe vera tu, Cik Zai minum. Kita tak tahu apa, cuma kita... Okey, dengar tak berapa 3 saat pertama dia sebut apa? Dengar tak apa dia sebut? Dia perkenalkan diri. Assalamualaikum, saya Zai. Lepas tu orang pun scroll tolak ke atas. Sebab dia bukan, kita bukan artis, orang tu bukan artis. Jadi Assalamualaikum 3 saat pertama je orang akan scroll sebab tak menarik, tak kena mengena pun orang tu dengan audience yang tengok. Jadi cara kita nak hook dia adalah kita kena tarik perkataan belakang tu. Dia sebenarnya cerita tentang testimoni dia. Dia nak cerita mesej yang dia nak sampaikan. Saya pun tak pernah dengar video ni. Mesej yang dia nak sampaikan ni tentang darah tinggi dan gout. Sepatutnya video ni kita kena highlight kan apa intipati dia nak sampai dalam video tu. Dia nak cerita pasal saya ada masalah darah tinggi dan gout. So perkataan tu kita crop, tarik ke depan. Jadi 3 saat pertama yang menyebabkan orang yang ada darah tinggi dengan gout berhenti untuk tengok. Sebab ada kena mengena dengan sakit dia. Faham tak? Faham. Okey. So sebab kita nak jadikan video tu sebagai hook. Faham? Jadi dah tahu dah kesilapan kita selama ni kat mana? Yang pertama adalah kita Assalamualaikum, saya Zul, contoh kan. Lepas tu orang pun scroll. Tak masuklah FYP sebab FYP adalah orang berhenti tengok. Berapa ramai orang berhenti tengok, like, comment and share video kita. Bergantung kepada hook yang kita buat kat depan tu. So 3 saat pertama So tulis note sendiri tau. 3 saat pertama kena ada hook. Hook tu adalah
dalam seluruh video tu apa sebenarnya yang konten yang penting dia nak sampai dalam 2-3 minit dia cerita tu. Kan? So then lepas tu jadi dia kata tiga saat pertama penting. So formula hook viral. Okay, so sekejap. Okay, ni saya tak nak cerita detail, saya nak cerita dalam praktikal nanti. Nanti lebih pada teori pula. So lepas tu video panjang-panjang, kita akan banyak video yang panjang-panjang sebenarnya melirik-lirik kadang-kadang. Okey, katakanlah dia akan campur, ada yang selepas saya guna ni sihat-sihat, lepas tu tak sangka saya boleh buat ikan, dia akan campur dengan peluang juga. Jadi kita kena potong dia. Kalau kedai tu kedai peluang, peluang je cerita-cerita. Tak payah cerita pasal sihat-sihat tu. Kalau cerita pasal produk, kita cerita pasal sihat je, potong video tu. Faham tak? Kita jelas kedai tu kedai apa? Kedai menjual produk ke? Kedai produk ke kedai opportunity, peluang? Faham tak? Faham. Oh, so kita punya formula ni juga tulis penting ni, konsep formula AIDA ni. Formula AIDA ni, okay, A adalah attention. Okay, lepas tu kita bina interest lah. Interest dia. I kan. Lepas tu kita kena bagi detail dia. Detail dia, segala detail yang penting kita kena bagi dekat dalam video tu. Okay, beri info. Lepas tu kita kena ada action lah. Ajak orang tu bertindak. Ni teknik AIDA ni kita guna ulang-ulang dalam video konten yang kita nak buat nanti. Supaya dia jadi lengkap dan cukup dalam apa yang kita nak sampaikan dalam video tu. Okay. Semua orang akan dapat video testimoni yang sama. Tapi kenapa ada orang viral FYP, ada orang tak FYP? Padahal semua sumber dekat Telegram ni semua sama. Faham tak? Ini bergantung dengan tu tadi lah, hook, lepas tu formula AIDA, lepas tu apa storytelling. Okay. Katalah kita dah guna video konten dekat sini, dalam masa yang sama kita nak educate. Kalau nak educate, kita boleh guna video kita sendiri, ataupun nanti next time kita belajar video AI, ataupun kita boleh guna kaedah kita tak tunjuk muka, tapi kita boleh tunjuk gambar tapi kita masukkan konten-konten teks yang menarik. So lepas tu okay, lepas tu kita kena padat, terus pada inti dan mudah faham lah. Jangan terlampau panjang video sebab orang tak ada masa nak dengar panjang-panjang sangat video. Yang penting mesej dia apa yang nak sampaikan dalam video tu. So kalau boleh jangan lebih 1 minit lah. Kalau boleh pendek-pendekkan lagi. Okay. Lepas tu okay, next. Yang ini sebenarnya lebih kepada AI. AI Zul akan ajar kelas lain tau. Ni kelas advance yang Zul kata untuk business owner. Yang ini memang detail dengan AI. Tapi basic nanti boleh tapi dia tak detail. Nanti Zul ajar dan praktikal juga. So lepas tu, okay, jom kita susun. Saya follow dia punya yang ni supaya saya tak tinggal nak mengajar sekejap lagi ni. Balik kepada buka handphone masing-masing. Ada dua device ke? Kalau tak ada dua device boleh juga. Cuma dia macam lebih senang kalau pakai laptop dengan handphone kan. Tapi daripada handphone ni kalau kita zoom, kita masih boleh buka lagi CapCut. Buka CapCut masing-masing kat handphone. Ini. Angkat bila letak dalam barang bapak. Okay, buka CapCut dekat handphone. Kita nak pergi ke praktikal dah ni. Saya stop share dulu. Saya stop share. CapCut aja. Share. Saya jarang edit dekat ni. Dekat laptop. Biasa saya pakai handphone. Okay, dah buka dah? Dah. Dah sign in kan? Sign up. Email sendiri kan? Dah kan? Kalau dah type 1, saya tengok sekejap. Saya takut ada yang tercicir. Nanti saya ajar ni tak masuk kalau tak tengok.
Apa Zoom sign in email? Apa? Tak, yang belum pernah buat, dia kena sign up dulu. Okay. CapCut. Okay, Kak Nat dah? Dah. Okey, dah. Kak Nat buka CapCut tu, lepas tu print screen bagi dalam grup tadi. Cikgu Wati? Saya punya tu tengah baru buka CapCut tapi dia tengah loading. Okey, tunggu sambil loading Mesti okey. ke Zu? Ha? Dah letak dalam grup dah. Kak Nat punya betul. So Kak Nat boleh tekan gambar gunting. Tekan gambar gunting. Kak Nat video tadi dah download video yang Zul bagi dalam grup sementara tu. Ada. Okey, dah download. Lepas tu pergi kat gambar gunting tu. Lepas gambar gunting pergi kepada new video. Zul, Ni Kak dia. T punya betul kan? Kak T New punya Kat je. tu. Kak T punya. New video tu pilih video yang dah download tadi. Yang apa tu yang numpang tu? Kak T pun sama. Kak T tekan new project. Klik new project. New project. Lepas tu tekan add je. Ha? Tekan add. Lepas tu add, ambil video tadi. Okey. Okey, dah masukkan dia dalam CapCut tu. Dah. Okay, dah masuk, dah select kan? Lepas tu add. So, Shima pun buat tau dengan... Shima dah pernah buat video ni? Belum kot. Belum masa. Ida Video. dah pernah edit video ni? Belum pernah. Okay, jom buat sama-sama. Walaupun video yang sama, hasil dia mesti akan berbeza setiap orang. Manakah saya punya Zoom tadi? Saya nak keluar daripada ni. Ayah, Mama nak buka balik, tak nampak muka Mama macam mana Zoom ni. Ya, tolong Mama ni. Back. Ha? Macam mana? Ni Zoom lah ni. Zoom. Klik 2 kali. Ni. Okay. Boleh? Hello. Tak, Mama pergi kat sini kot. Pergi kat sini. Lepas tu, dah jumpa dah. Dah. Okay. Supaya saya nak nampak muka semua orang lah. Tengok kat belakang. Kat sini pun ada ni. Ya, handphone ni tengah on. Okay, semua dah ambil video masuk dalam CapCut. Dah. Hai Shima. Mama tak pandai nak edit dekat laptop. Nak tunjuk dengan dia orang. Okay, dah add masuk dekat situ. Okay, Hai Kak masuk. Nat. Masing-masing. Belum. Kat Nat KL. Okay, lepas tu, okay. Sekarang ni, okay. Macam saya kan, saya suka video ni. Saya dengar dulu sampai habis. Tapi sekarang bila saya tak nak dengar, saya buat je auto. Saya pergi dekat T. Perasan tak ada T bawah tu? T. Teks tu kah? Teks. Pergi dekat T tu. Lepas tu klik pada auto caption. Dia button nombor 2. Yang belum upgrade pakai pilih auto caption yang percuma tau. Jangan klik yang pro tu. Okey, klik auto caption. Okey. Okey, pilih yang simple je yang tak ada yang button purple. Ada kan? Macam saya dah berbayar jadi semua purple. Semua purple dan cantik. Yang penting kita nak keluarkan auto caption tu. Okey, tekan auto caption dia keluar tak? Sekejap. Tengah loading. Okey.
Okay, macam saya keluarkan auto caption tu dia jadi macam ni. Sebab saya pilih yang ini. Yang ini berbayar. Kalau tak berbayar dia biasa plain je warna putih pun okey. Boleh. Tak naik dah dekat Zoom auto caption ke auto lirik? Info Nida dia keluar auto lirik ke? Aida punya bahasa Ada Melayu dua-dua. ke? Ada dua-dua. Ada auto caption, ada auto lirik. Auto caption. Tapi yang auto caption tu dia tak naik caption kan dekat phone saya. Kalau dia yang auto lirik tu dia naik. Okey, kalau Ida pakai auto lirik mungkin setting handphone kot. Tapi dia ada dua-dua. Caption ada, lirik ada. Oh, ya Hmm. ke? Macam mana ni? Sekejap. Snap sebab nak tunjuk button tu. Saya bagi dalam grup tau. Belajar pelan-pelan ya. Yang dah advance, jangan jemu tau. Tak jemu. Takut salah. Selama Adik kakak junior nak belajar ni. Okay. Dulu macam itulah Zoom ngadapkan Kak Ita. Kak Ita asyik-asyik tanya. Macam tu belajar dalam kelas ni, dia sebenarnya walaupun downline kita tu ataupun business partner kita seorang, dia sebenarnya membentuk kesabaran kita. Jadi sabarlah kita nak mendidik. Okay, lepas tu, okay, nampak tak? Ini Kak Nat ni macam dia bagi ke? Tapi try lah kalau dia tak ada yang ada pro tu boleh je pilih. Kak Nat pilih lah mana-mana yang tak ada perkataan pro tu. Macam mana nak tekan yang auto caption yang atas ni ke? Kak Nat punya tu dah betul dah tu. Tapi Kak Nat pilih yang brown yang belah warna kuning tu. Warna kuning ni. Pilih jenis tulisan tu. Pilih jenis tulisan auto caption tu. Okay dah? Dapat? Zul, lepas auto caption tu yang mana? Tekan yang mana ke lagi? Saya bagi dalam grup ni, saya tunjuk anak panah ni. Button nombor 2 ni. Saya bagi dalam grup CapCut tu. Edit. CapCut. Auto caption brown. Ambil yang brown tu ke? Brown. Dia button nombor 2 daripada kiri. Saya anak panahkan dia warna pink tu. Kak Nat dapat dah? Dah pilih teks Sekejap. Saya tekan yang 2 tu kan. Sebelah default tu kan. Sebelah default tu. Okay. Tekan tu. Itu generate. Hujung sekali add text. Kedua auto respond. Akak punya ada lirik cuba print screen bagi tunjuk yang lirik kat mana? Lirik tak nampak pun. Auto lirik tu belah kanan. Saya kata daripada kiri dia nombor 2. Kalau auto lirik tu dia dalam audio, dia dalam teks juga sebenarnya. Dia tekan teks, dia akan ada sebelah kiri add text, auto caption, stiker, draw, text template, text to audio, last sekali auto lirik. Ada auto lirik ni last. Kita pilih which one? Dua-dua boleh. Sebab kalau phone saya auto caption memang dia tak ada tulisan dekat video tu. Saya kena ikut handphone, ikut Android juga so pilih which one? Macam saya dua-dua boleh. Ni saya dah try auto lirik. Dulu tak ada auto lirik ni. Auto caption je ada. Dia dah tambah tools. Assalamualaikum. Okey dah kan? Dapat Mana-mana satu pun boleh. Janji tujuan kita nak ada dia auto lirik apa yang voice dalam video tu cakap. Kak Ati dapat? Sekejap. Hilang dah pula. Pakai handphone kan? Dia hilang lah pula. Aduh. Tekan balik auto caption tu ataupun auto lirik. Dua-dua boleh.
Kak T dekat auto, dekat selepas pada teks tu, selepas pada ya Allah, Hmm. auto teks. Kak Nat dapat dah kan? Wah, kerana tekan auto lirik tu dia keluar yang video. All video Ha. voice over. Tekan Ha. video. Tapi dia keluar teks kan? Dia keluar teks macam bawah tu. Teks tak ada pula. Sekejap. Nanti dia bila tekan auto lirik tu dia akan download dekat kita. Apa? Cukup 100% baru ada lirik tu. Dia tengah proses. Dia Dia macam ni. dia tengah reading dulu video tu. Kalau line tak okey, dia akan lag lah. Auto lirik tu tak berjaya. Sekejap, Zul, Kak T start dekat yang ni, selepas pada teks auto caption, lepas tu dia pergi dekat pergi kat default default dekat the quick brown semua ke macam mana? Oh, itu boleh pilih tu template tu. Kak nak default ke, Kak nak type brown font tu ke. Sebab nanti tulisan tu akan ikut warna-warna tu. Kalau default tu dia tak ada warna, dia putih saja. Kak boleh pilih yang mana. Tapi kalau yang berbayar biasanya ada banyak pilihan color-color tu. Berbayar Yang tu percuma dia bagi simple je. Maknanya kita Quick pergi brown dekat font tu default selalunya dah ni. free lah. Kita pilih yang bergerak-bergerak ni. The cute, apa tu, yang quick brown semua ni kita pilih yang ni lah ni. Itu free je Kak. Untuk pemula kita ambil maknanya yang simple tu. kita boleh pilih lah yang mana-mana yang kita nak yang ni. Itu macam template lah. Kita boleh pilih apa kita suka lah yang tu. Betul. Kita boleh pilih jenis. Jangan buat terlalu fancy sebab nanti nampak macam kita kanak-kanak Rebina iklan kita. Banyak color sangat pun tak boleh. Kalau boleh jangan lebih 3 color. Tapi saya suka color kita punya forever lah. Kuning kan? Okay, Cikgu Ati. Cikgu Ati kat mana? Gelap lah tu? Saya punya loading je ni tak dapat-dapat. Mungkin berat lah hang. Mungkin handphone hang ni. Itu je loading tak sesudah. Okay, Tak nampak. nanti kita nak start guna handphone untuk buat iklan posting organik ataupun berbayar ni, kita nak kena handphone yang okey. Satu saya keadaan live, Zul kata handphone yang okey dan data internet yang okey. 2 je kita perlukan. Macam tu. Sebab kedai kita kat handphone kan. Jadi kalau penuh tu kita kosongkan space handphone ataupun macam Cima itu dia pergi cari handphone satu lagi. Dia pun selalu hang. Sampai nak menangis dia buat CapCut ni. Beli baru. Oh, Kak Cima beli baru Macam Saya Zu buat bisnes ni memang Zu guna ni. Tak campur dengan yang awal-awal dulu Zu pakai handphone Oppo ni. Lepas tu bila join Forever ni Zu guna. Memang dah lama beli tapi tak pernah guna handphone iPhone ni. So Zu asingkan dengan Forever supaya tak pening kepala. Semua email baru, nombor baru. So semua barulah dekat handphone ni. Okay. Kak T tak jumpa lagi auto lirik tu. Sekejap. Auto lirik tu tak mana? Auto lirik Kak Tik tak dah klik? Tak, lepas Kak T klik yang tadi tu, yang default tadi tu, Kak T pilih yang mana satu kotak tu kan. Lepas tu tekan yang tu, lepas tu dia start kat situ. Dia tak pergi mana. Ke kita kena klik Cuba Kak Tik pilih Ha? teks yang tak ada button pro atas tu. Dia tengah generate ke Kak T? Dia tak ada keluar percentage. Tak ada apa-apa pun. Dia tak keluar apa-apa pun. Macam Kak T tekan kata yang default ni kan. Kak T tekan brown ni, quick brown font ni apa tak. Lepas tu dia keluar mata, lepas tu dia berhenti kat situ. Start kat situ je. Macam line kan? Macam problem line. Kak T tengok dekat atas tu berapa bar? Sepatutnya kalau default dia keluar yang basic macam ni. Dia tunjuk dalam grup Cikgu Hati ni maksudnya handphonenya hang ni. Okay, ni default. Lepas tu dia keluar tulisan simple. Ni saya tunjuk. Oh, tak ada yang tulisan macam ni.
Maksud dia line. Line Line. atau line lah tu. Oh, dia kena keluar macam tu Sepatutnya dia akan keluar teks simple macam ni. Ini pun okey lah. At least kita tahu yang kita boleh keluarkan auto caption tu. Auto lirik. Yang ni kita kena type sendiri ke dia keluar secara automatik tulisan tu? Dia automatik. Oh, automatik. Maknanya kat situ tak berhenti Dulu kan? masa tak belajar lagi ni, gigih type satu-satu. Dia lepas tu dia kena tekan generate ke kat bawah? Dia kena generate. Kak tak tekan generate Patutlah. Dia kalau tak generate memang tak nak apa-apa dah kau. Itulah kat dia. Okey, dah. Dia dah ada. generate tu. Okey, dia dah ada yang macam box untuk tekan apa tu? Tekan huruf tu. Tekan generate, button generate. Okey, lepas tu edit caption je lah. Lepas tu tulis. Kak dah tekan generate dah? Dah. Okay, dia terus keluar kan yang simple text kan? Tapi dalam ni tak ada text lagi, dia kosong je. Kena tulis sendiri ke? Tak. Kalau saya biarkan default saya tekan generate, dia tetap keluar juga. Oh, ya ke? Oh, yang ni tak ada tulisan apa pun. Kena back balik. Tak payah back kat try playkan video tu. Kadang dia naik je kat situ. Cikgu Wati pula. Cikgu Wati jangan pergi dekat button tu. Cikgu Wati dah pergi template tu, dah pergi tempat lain. So nak pergi mana ni? Pergi dekat gambar gunting. Belah kiri bawah. Gambar, okey. Tekan edit. Tekan edit. Lepas tu, masukkan video yang dah download tadi. cara nak masukkan tekan Create. Mana perkataan create ni? Ataupun new video. New video. Allah. Okay. New video. Oh, okey. New video yang tadi tambah tu ya? Ya. Lepas Ini tu satu. turn on notification ni maksudnya? Notification kat mana tu? Cikgu CapCut Wati. want to send you notification. So nak turn on ke cancel? Tak payah. Yang tu bila kita mula-mula masuk memang dia akan naik turn on atau turn off notification. Saya off je. Oh, cancel lah. Sebab tu nanti iklan dia banyak. Dia suruh betul. kita buat ni dapat gift ni, buat ni dapat gift ni. Macam tu lah. Okay. Iklan. Lepas tu sudah nak tekan apa ni? Okey, pilih video. Pilih video. New video. Lepas tu kan ada kotak-kotak tu dia automatik. Dia akan kat kotak bawah tu automatik ada video yang kita download baru tadi. Nak tekan apa ni? Edit ke, audio ke, teks ke, efek ke, overlay? Dah download ke? Overlay tak payah lagi lah, teks lah. Dah download ke? Ada. Okey, pergi teks. Kita sekarang pergi ke auto caption, tekan teks. Lepas tu? Dah. Lepas tu? Auto caption. Sama ada auto caption ataupun auto lirik. Ikut handphone masing-masing. Saya punya auto caption. Okey dah, dia tekan. Klik auto caption. Lepas tu jangan lupa perkataan generate tu. Klik juga. Generate from ya? Generate from. Ya. Okey, tekan. Lepas tu tekan video. Dah generate dah? Dah, lepas tu tekan video, tekan done Lepas dia generate, tunggu dia berapa persen tu naik sampai 100. Sampai 100. Generate form spoken language tu tak payah. Cikgu tekan generate yang hijau kat bawah sekali tu. Done. Sebab generate form tu memang video kita tu lah. Memang video tu yang kita nak generate kan. Okey dah, generate caption dia tengah jalan 97, 98, 99. Betul, dah 100. Keluar dah teks kan? Next. Ada dah keluar. 99% je, tak ada 100 pun.
Tunggulah, sabar dulu. Sabar. Kita tengah 100. Okey dah. Lepas tu, Alhamdulillah, berjaya. alhamdulillah. Lepas tu, Dah ada ke lirik dia? Dah ada caption dia? dan Ada. lepas tu tekan apa ni? AI, dekat atas tu ada perkataan AI UHD, export. Oh, tak payah lagi tu. Biar dulu, Oh, belum. belum Oh, beralih belum. silibus. Masih lagi dekat auto caption. Okey, okey, okey. Banyak lagi ilmu ni nak ajar. Okey, pandai kan? Jadi senang kan? Dah ada auto caption. Sebenarnya manusia ni bila dia dengar video, kadang-kadang dia tak dengar pun suara. Kan sambil buat kerja kadang mencuri-curi tengok video. Lepas tu auto caption tu sangat mempengaruhi orang English. Okey dah Yang tu dah So kita nak pergi ke syllabus lain. So macam saya cakap tadi, kita nak ambil 3 saat pertama hook. Maksudnya dalam panjang-panjang tu apa konten yang sebenarnya dia nak sampaikan ni. Cari apa perkataan dia. Kena faham dulu video tu, pergi dengar dulu. Masing-masing dengar video ni. Zu pun tak pernah dengar, ni kali pertama. Zu baca caption je lah, nanti bising lah kelas ni. Zai pada mulanya join forever dengan 90 je dapat sebotol aloe vera. Bila dapat aloe vera tu, Zai minum. Dia tak tahu apa. Kenapa kita nak dan siap lah. Tapi tak tahu apa hasilnya. Lepas minum produk foto tu, darah tinggi dan 200 turun. Yang tu yang terkejutnya. Lepas tahu lepas tahu betapa baiknya produk Sunnah Superfood ni, Zai terus join dengan VIP. Bila dengan VIP pun, Zai dapat Zai semua produk-produk dia Zai guna. Lepas balik guna, produk dia yang bagi dalam 17 series kan. Tu Zai guna semua. Alhamdulillah. Terutamanya boleh tengok pada produk ABG. ABG tu amat sangat. Amat baik sangat. Sebab daripada darah Zai 200 pada nombor. Saya ni kan nombor tak ada kan. Dan satu lagi, gaut-gaut, Zai dulu. Zai bukan sepuluh, tak dapat nak dia pakai hitam. Kan? Ada letak apa-apa kat dapur ke? Sodak Apa tu dah? Oh, tiba-tiba bau hangit je Kak Zu. Sekejap, nak pergi tengok sekejap. Okey, tengok. Okey, dah pilih dah Kak Ita, pilih yang mana kat depan Kak Ita? Kalau Kak Ita pilih apa? Nak letak 3 saat kat depan? Darah tinggi. Boleh dah? Darah tinggi pula tak depan, darah tinggi. Sekejap, belum habis lagi. Gaut yang tak sampai lagi. Oh, belum Okey, saya dah ada 3 saat nak letak depan. Dia tak ada betul salah tau. Tapi nanti saya masing-masing keluarkan 3 saat pertama masing-masing. Jangan tiru tau. Soalan bocor. Nanti saya komen. Kalau pilih 3 saat pertama tu. Zai guna benda seperti Zai. Alhamdulillah. Okey, pilih dulu. Ni penting ni hook yang menyebabkan orang berhenti. Yang tu lah. Berjaya atau tidak FYP bergantung pada hook tu. Hook menyumbang 50% engage. Tak dapat apa tu kat luar. So, Zai daripada tak nak cuba-cuba produk saja, Zai terus bagi tahu kat kawan-kawan, kepada orang yang sakit. Zai buat macam tu. Alhamdulillah, Zai boleh lah. Darah tinggi yang 200. Produk satu botol tu, darah tinggi yang 200 turun. Terus Masing-masing dengar dulu sampai habis, fahamkan apa dia nak sampaikan. Okey, pilih perkataan 3 saat pertama tu. Nanti type dekat chatting lah. darah
tinggi yang 200 euro. Euro. Darah tinggi yang 200 euro. Assalamualaikum, nama saya Zainab binti Ibrahim, dikenali dengan nama Cik Zai. Cik Zai pada mulanya join Forever dengan 90 je dapat sepotong aloe vera. Bila dapat aloe vera tu, Cik Zai minum. Kita tak tahu apa, cuma kita nak jaga kesihatan tapi tak tahu apa hasilnya. Cik Zai dekat situ tak dapat nak korek di papan hitam sebab kau sakit. Nak solat pun sakit. Lepas tu Cik Zai design bagi lepas design, Cik Zai punya produk Cik Zai tak buat bisnes lagi sebab tak sekian produk ni, tak buat bisnes lagi tak sekian. Tak amalkan produk dengan minum dan ambil supplement dan beri dan package kayak gitu, Cik Zai punya untuk disebabkan nanti. Alhamdulillah, gaut dia dah ada, kepas-kepas dia cukup, semua dia dah. Balik, sejak apa buat dengan ni, produk ni. Lepas tu dia lagi fikir, kalau aku diamkan, tak dapat apa tu kan. So, Cik Zai daripada tak nak, cuba produk saja, Cik Zai terus bagi tahu kat kawan-kawan, pada orang yang sakit, kita buat. Lepas tu alhamdulillah, saya boleh lah, apa, kita kata cari downline, tidak dapat tu, alhamdulillah. Saya dapat bagi tahu dia, dan bawa dia, produk brave, yang ada juga. Daripada darah kita kurang pada kau pada kau pada kau kita kurang pada kau daripada darah kita kurang. Dengar dah kan masing-masing video tadi? Dia pengulangan ayat. Pusing-pusing ayat sama je. Tapi video tu jadi panjang sebab dia pengulangan. So kita kena banyak delete lah ni. Nanti Zul ajar cara cutting. Tapi dah jumpa dah 3 saat pertama nak letak apa tadi? Darah tinggi dari 200 turun. Okey. So darah tinggi, Ida pilih darah tinggi. Darah tinggi 200 turun. Okey. Kak Ita? Dia tak ada betul salah. Dia ada 3 testimoni tadi. Sakit lutut lah, gaut lah. Apa yang kita nak highlight tu, dia tak ada betul salah. Dia betul je. Tapi nak tahu apa tajuk yang nak pakai tu. Kita letak 3-3 tu. Darah tinggi, gaut dengan kebak-kebak kaki. Okey.
Banyaklah kena cut. Okey. Ikut So dia ini letak. Kak Ita Nanti Zu tunjukkan cara edit tajuk kat depan tu. Okey. Yang lain tu dah dengar tak? Dah. Shima dah dengar Kalau Shima pilih 3 saat pertama apa? Darah tinggi, gaut dengan apa tadi? Kebas. Kaki. Ah. Kebas kaki. Shima pun sama dengan Kak Ita So okey. Okey, tahu tak cara nak potong? Cara nak potong dia Zu ambil Zu letak dalam grup ni Okey, jap. Sat. Sebab yang lain tu basic Zu pakailah tulisan basic dulu. Sekejap lagi Zu ajar cara advance. Kalau cut kita pergi dekat ni. Dekat split tu. Nampak tak split? Ya. Okey, boleh potong dia sebagai split aja. Kejap. Okey. Okey, cuba tekan button split. Pergi dekat video tengah-tengah yang kita nak jadikan dia ayat untuk 3 saat tu. Okey, lepas tu klik split. Kau dia ada kepas-kepas di lutut, semua dia dah. Assalamualaikum. Kepas di lutut. Okey. Faham tak split tu dekat mana? Okey, Zu. So, kena split depan, split belakang. Maksudnya ayat tu berhenti dekat mana, split lagi satu. Kau dia ada kepas-kepas di lutut. Assalamualaikum. Nama saya Zainab binti Ibrahim. Dikenali dengan nama Cik Zai. Cik Zai pada mulanya Sekejap. Saya hantar dalam grup. Cara saya split. Saya potong depan, potong belakang. Ayat yang saya nak ambil letak depan tu saya potong siap-siap dulu. Ni saya bagi dalam grup. Saya klik split. Saya potong sini. Saya potong sini. Contoh. Faham tak maksud Zu? Zu bagi dalam grup CapCut tau. Faham? Okey. Kena ada 2 cut. Sebab kita nak bawa ayat tu pergi depan. Okey. Kak Nat faham tak Kak Nat? Kejap. Tak berapa faham. Okey. Dia tak ada betul salah tau. Kadang orang dia nak highlightkan gaut. Jadi dia kedepankan gaut tu. Kalau nak ke depan tu macam mana? Okey, potong perkataan gaut tu. Dia tengah cakap kan dekat pertengahan video tu, Kak ada masalah gaut juga. Contoh dia kata kan. Potong Kak ada masalah. So kita mesti kita nak potong Kak ada masalah. Dekat akak tu potong. Okey, kejap. Kak T faham tak? Saya ke? Saya buka CapCut dekat laptop. Saya try kalau boleh. Download for free. Mana nak tunjuk dia? Zu. Ya. Kak Nat punya ni tak ada pun split lah. Dia ada apa? Mungkin bahasa Melayu tak? Tak ada. Dia letak add to text, auto caption, sticker, draw text template, text to audio, auto lirik. Ni Puan kena klik dekat gambar yang kat bawah tu. Gambar. Klik dekat gambar Dia share. tu.
nanti dia naik split. Bukan yang gambar Cik Zai yang besar tu, gambar Cik Zai yang panjang kat bawah tu kan. Klik dekat gambar tu. Nanti dia akan naik borderline putih tu, lepas tu tekan split kat bawah. Ada. Okey. Sekejap, Zul cuba masuk melalui handphone juga. Handphone saya dah ni pula. Sekejap. Dengar tak? Adalah ni. Okay, saya share dekat handphone ni. Share screen. Start Nampak tak kat saya ni? Okay, ni. Dengar ke? Dengar. Mana saya punya laptop ni? Okay, tak apalah, tengoklah saya share dekat handphone ni. Okay, daripada kiri Kak Zai dah jumpa dah? Kak Zai pula aku kata. Kak Nat. Ada. Dah. Okay, tengok daripada kiri gunting. Audio, teks kan? Pergi kat gunting. Okey. Lepas tu keluar gunting tu dia akan keluar split. Tapi untuk kita split, kita kena tahu ayat yang kita nak potong dulu. Contoh, yang ni Zul dah tarik ke depan. Ni sebenarnya duduk dekat belakang. Zul tarik dia kat belakang balik. So Zul potong dia. Ni dia. Contoh Zul potong ni. Ni. Ni kan Zul potong dia. Zul nak potong dia ni. Okey. Contohlah Zul nak potong ni kan. Zul nak potong. Ni kan line panjang daripada atas bawah ni. Okay, Zul kata Zul nak guna ayat ni. Terutama boleh tengok kepada produk contoh. Okay, contoh Zul kata Zul nak potong ni. Zul pergi kat sini, tekan, jangan tekan bawah. Tekan kat atas video tu. Jadi sebenarnya kita sedang memberi arahan pada video untuk dipotong, bukan pada perkataan bawah. So kita klik split. So dia potonglah video tu. So katalah ujung ni Zul kata nak potong. Okay. Zul klik split juga. So Zul dah ada satu potongan kek. Potongan kek yang Zul potong nak jadi hook tu Zul tarik ke depan. Faham tak? So kita kena decide dulu ayat apa kita nak tarik ke depan jadi hook tu. Tu kena dengar dulu. Dia tak ada betul salah. Okey, contoh Kak Ita kata dia nak masuk darah tinggi, gaut dan kebas kaki. Kak Ita akan cari perkataan yang gaut, kebas dengan kebas kaki tu. Ni nampak kan skrin tu kan? Sebab ayat Cikgu Zai ni tak teratur tau. Nanti kalau Zul akan delete banyak benda sebab dia sebut tentang bisnes. Nanti orang akan fikir, dia nak sakit ni, dia tak nak fikir pasal buat income. Dia nak selesaikan sakit dia. So, kita potong cerita dia tentang nak buat bisnes tadi. So, nanti Okay, let's say. Tadi cerita pasal. Mana Zul buat back lah. Zul back Zul back. Sebab tadi Zul dah letak dia kat depan siap-siap. Okay, Zul pilih yang ini. Kalau Zul, okay, nampakkan skrin kan? Okay, nampak tak Cik Ma? Yang ini Zul dah masuk advance ni. Okay, Zul akan pilih text template. Tengok tau templates ni. Dia tengah reading. Sebab sambil zoom sambil edit dia jadi berat sikit. Kalau macam ni kan, maksud dia tengah render lah, dia tengah reading. Masih slow. Kak Zul, bila kita tarik ke depan tu, yang kat tengah-tengah tu nanti akan hilang kan?
Kat tengah mana, Ida? Contohlah kita tarik yang tadi tu kata darah tinggi dari 200 turun. Kita kan tarik dia ke depan kan. So Ha. dia punya skrip yang kat tengah tu dah hilang lah. Bukan skrip, maksudnya dia punya video yang kat tengah tu hilang kan. Dia sambung terus Kita tu lah. tengok keadaan tau. Ada ayat yang kita boleh potong terus. Ada ayat yang kita kena duplicate. Okay, so saya buat macam ni. Saya pilih, sebab saya punya dah pro, saya boleh pilih teks yang cantik. Saya nak ajar cara buat teks yang cantik ni. Tapi dia loading sebab guna Zoom kan? Betul lah, dia loading. Dia tidak bekerjasama dengan saya lah hari ni. Okey, macam ni saya akan pilih, biasanya saya akan pilih, tengok Tuan Shima yang saya buat tu, saya buat design baru tu, saya pakai ni, multi line. Saya suka dia ayat 2 line. Okey, daripada ayat, ni semua yang pro yang dah berbayar tau. Tak mahal pun, belah ringgit je. Kalau dah biasa guna boleh pakai yang berbayar ni sebab dia sangat function. So contoh kan Zu pakai ni kan. So kecilkan sikit sebab dia besar. Lepas tu Zu pergi dekat edit tu. Bahagian okey, daripada kotak tu ada pangkah, kiri pangkah. Bawah tu macam link kan. Kanan tu macam edit kan. Button edit pen. So saya pergi kat edit pen tu. So saya edit, dia keluar. Daripada darah Cik Zai 200 turun kepada normal. So saya pergi dekat sini. Nampak kan? Shima nampak kan? Shima. Adakah Tengah tengok. Okey. Dah tengok. Respon takut disconnect. Okey, lepas tu Zu pilih kat sini nak edit font. Ataupun boleh template juga. Tapi template dia slow So pergi kat font, biasanya saya akan pilih yang Rubik ni. Tulisan dia cantik. Ataupun saya pergilah mana-mana. Okay. Rubik ni free. So saya pergi dekat edit balik. Tengok atas tu template, font, style, effect, animation. Saya pergi dekat ni. Ni, style ni. Pergi kat style ni. Saya pilih kan bawah tu ada pilihan teks kan. Dia akan appear macam ni. Dia macam ada apa shadow kan. So ni. So biasanya saya akan pergi yang shadow ni ataupun saya akan pilih yang ni. Ataupun saya pergi kat bawah ni, saya pilih yang nombor 3 daripada kiri ni. Saya pergi dekat shadow bawah ni. Saya adjust dia, blur tu. So dia akan pergilah. Nak blur ke tak blur. Nampak tak button tu? Nampak? Okay, so nampak kan? So yang ni pun sama ada kita nak dia punya shadow tu jarak dia macam mana kan? Lepas tu dan kita nak dia angle dia sikit ke angle kiri ke kanan kita adjust juga. So sekejap. Tapi okay. Cuma saya selalu pilih template yang ni. Template tak keluar. Lain tu. Template ni yang penting ni. Shima tanya macam mana buat cantik tu. Kat template ni, pilih bahagian trend. Template yang tengah trend sekarang. Sahih dia tak bagi. Sahih dia tak bagi. Tak apalah Zu bagi dalam grup. Sebagai contoh Zu akan pilih. Okey, kat grup sementara. Okey. Zu akan pilih dekat sini. Template dia. Mana template? Sekejap. Semalam sudah buat nak bagi tunjuk contoh. Ni dia banyak gambar. Ni. Zu akan pilih perkataan yang cantik tu dekat sini. Just right.
kan ada perkataan yellow zoo tu. Zu tunjuk Ini. Kita kena kecam jenis jenis font tu. Zu pakai ni untuk perkataan ni. Sekejap Zu buka. Perasan tak Zu ada buat contoh ni? Ni, kuning ni. Kembali normal. Dah ke depan. Yang kembali normal. Kembali normal tu, Zu pakai teks tu tadilah. Template tu. Just ring apa? Just right tu. Okay, yang tu kuning. Lepas tu Zu pergi kat mana? Zu pergi kuning. Dia kan warna putih tu. Zu pergi dekat font tadi. Font kita boleh pilih style font. Zu pilih style tadi. Kan pilih style kan? Contoh nama dia dry. Contoh dry. So Zu pilih macam ni. Sebab Zu tak boleh pilih tu. Okay, katakanlah kita nak cari. Just Zu type kat search. Apa-apa kita cari kat search. Sama juga ada loading. Okay, ni ada kat atas tu. Yang ni berbayar. Yang ni jenis yang advance dia bagi guna. Kalau yang baru nak cuba tak ada. Tapi coming soon tahulah ada button kat sini. So ni lah teks yang kita akan guna. Lepas tu daripada situ kita boleh pilih juga kita nak teks yang mana. So dia akan adjust sendiri. Berarti kita boleh pilih lah teks. Pastikan kita pilih yang trending. Ni bukan yang ni, bukan yang ni, bukan yang ni, bukan yang klasik. Klasik punya style lah. Tapi Zu pilih yang trending. Dia trending, dia akan orang suka guna tu. Trending ni dia menyumbang FYP juga ni. Berapa persen? Okay, lepas tu Zu pergi dekat style tadi. Zu pilih color. Nampak tak? Nampak. So bila pilih color, Zu pergi kat bawah, kan kita boleh tekan nak buat shadow dia banyak ke, sikit ke, adjust macam ni ke, adjust macam ni ke. Kita adjust main kat bawah, jangan nanti tak ada pun Zu button, pergi tolak ke bawah. Kita kena guna jari kita tolak sebab memang orang tak perasan ni. Faham tak? Kena guna jari kita tolak atas bawah. Saya pun tak perasan. Bukan tak perasan, tak pernah guna. Perasan je benda tu ada tapi tak pernah guna. Kadang orang tak perasan sebab dia terselit kat bawah. Tak pernah guna sebab selalu duk guna yang template punya tu dia dah cantik dengan colour dia. So kita nak ada image kita lah. So bila kita guna ayat tu, perkataan tu, frame macam tu, so semua editing kita mesti guna konsep sama. So kita ada kita punya macam kedai tu branding kita. Kalau ni kita tahu dah ini kedai dia. Faham tak? So pilihlah kalau apa. Saya macam biasalah saya suka Forever warna kuning putih kan. Kan Forever tu warna base Forever cantik. Okey. Betul. Lepas tu yang ni katalah saya pakai ni sebab tadi loading saya tak boleh pilih tunjukkan yang cantik tu. Tapi saya boleh tunjuk daripada darah Cik Zai 200 turun kepada ni saya tulis. Darah tinggi saya buat macam ni. Okey. Tapi saya buat putih lah. Darah tinggi. Sebab saya tak boleh pilih template. Tak apa. Saya abaikan dulu. Supaya masing-masing belajar. Saya buat dua ni supaya saya boleh besarkan dia punya tajuk. Okey. Bila saya ambil tu. Saya pangkal lah. Sebab saya tak nak ada double. Nanti orang pening nak tengok atas kan tengok bawah. So yang lain tu saya kekalkan auto caption tapi depan ni saya guna teks tu satu je. Okey, jap. Katakanlah saya nak buat shadow. Template dah naik. Dah naik dah. Okey, katakanlah saya ambil ni. Daripada darah Cik Zai 200 kan? turun So, kepada katakanlah saya ambil ni. Dah cantik dah sebenarnya. Cuma kita nak lagi cantik. Contoh, dah tinggi. Saya tambah lagi teks template. Dah tak naik pula. Lain. Saya duplicate lah. Saya duplicate. Okey. Saya tukar template.
Boleh lah. Boleh. Boleh lah. Okay, saya pilih tu tadi. Ring. Sebenarnya saya nak ada yang ayat sengit tu dari 200 jadi normal. Dari bacaan dari 200 jadi normal. Contoh. Jadi normal. Yang ni saya nak buat tulisan kecil tapi duduk dekat atas tu. Saya kecilkan dia. So highlight dia adalah darah tinggi. Tapi yang ini saya buat kecil nanti saya pilih tulisan yang huruf kuning tadi. Mana dia tulisan ni? Memang sepatutnya saya pilih dekat template tapi template dia lambat tak keluar. Katakanlah saya ambil yang ni. Okay, let's say saya ambil ni. Lepas tu saya ambil font. Saya ambil yang ni. Line ni tak bekerjasama kan? Okay. Tak boleh. Handwriting. Handwriting. Katalah saya ambil ni. Okay, ambil ni. Ni betul lah yang tadi. Cuma saya jadikan dia shadow. Style. Shadow. So, saya ambil shadow. Lepas tu bawah tu saya buat dia blur sikit. Faham tak? Itu yang tajuk tadi tu. Tapi warna kuning tu tak cantik. Saya tukar dia jadi kuning lain. Ni. Font. Okay, saya tak nak kuning ni. Saya nak kuning lain. Saya pilih kat sini. Bawah ni boleh pilih tau. Maksudnya saya nak tunjuk ada button-button yang kita kena guna. Okay, saya ambil dia light yellow. Ambil ni lah. Contoh. Saya boleh letak atas tu ataupun letak kat bawah lah Faham tak? Okay, jadi orang akan nampak pertama mesti yang besar ni dulu. Darah tinggi. Oh, cerita darah tinggi ya. Baru yang kedua tu support kepada statement atas tu. Okay, lepas tu kan belakang ni dia sama Assalamualaikum. Barulah Assalamualaikum kemudian. Yang ni cerita orang yang darah tinggi akan berhenti. Aku darah tinggi lah. Orang ni cerita pasal darah tinggi. Faham tak? So sebab tu audience yang akan melekat ke FYP kita orang yang berkaitan video ni. Kalau Assalamualaikum dulu tadi semua orang akan scroll. Kecuali kalau kita Siti Nurhaliza Assalamualaikum pun kita dengar kan. Okay, so nanti katakanlah tadi saya dah banyak delete dah. Sebenarnya saya dah banyak delete ayat dia ni. Sebab dia cerita pasal produk, dia pasal VIP lah apa semua tu. Saya tak nak. Saya nak pendek. Dia dalam 3 minit video dia tadi. Hampir 3 minit. Sebab tu saya dah potong tadi jap. Katalah saya nak potong saya tetap akan split dia. Ni cari downline tak nak ni. Ni cerita apa ni downline ni? Cerita bisnes. Lepas tu alhamdulillah. Cik Zai boleh. Okay. Ini tak nak. Okay, ini tak nak. Ni pun saya tak nak. Ni kalau boleh saya nak delete ni. Berkaitan yang ni pun saya delete. Dia akan jadi pendek nanti. Semua dia mesej dia nak sampai kat sini. Dulu saya dah tinggi. Alhamdulillah sekarang normal. Saya guna AVG. Kan dia sebut AVG. Saya dulu masalah kebas kaki, sakit lutut saya dah hilang. Itu je mesej dia sampai. Tak payahlah cerita VIP. Lepas tu daripada Ali jadi VIP. Dapat 17 produk. Tak payah. Kita short and sharp kan saya cerita tadi dalam slide tadi. Kita nak short and sharp. Tujuan kita bukan nak cerita bisnes. Kita nak cerita pasal sakit dekat dalam kedai produk. Faham tak? Kak Zu, bila Kak Zu split tu, lirik dia auto split juga ke?
ke tak? Dia ikut, kadang-kadang dia pening, kadang-kadang dia tak split, kadang-kadang dia tak split. Contoh kalau kita tarik, yang belakang ni kan, kita dah buat auto caption. Ada masa kita potong kan, contoh potong. Lepas tu ni kita contoh bawa depan kan, kadang-kadang dia ikut sekali perkataan tu, tapi ada masa dia pening dia tak ikut. Jadi kita auto caption semula kan senang. Auto caption je semula. Okay, faham. Tapi yang kita tarik ke depan tu, contoh yang tengah tadi kita tarik ke depan tu, yang tengah tu memang tak ada lah kan? Dia memang dekat depan tu je kan? Ya, kalau kita buat kalau video tu memang pendek, contoh hanya 30 saat, kita buat dia duplicate. Berarti dia tetap ada. Kalau tak ada, kita kena tarik ke depan. Kalau dia panjang, kita memang kena pendekkan. Biarlah tak ada pun. Tapi ayat tu jangan, contoh ayat dia kan, darah tinggi saya 200, turun 80 contoh kita tarik kat depan, lepas tu ayat tu tergantung. Kalau nampak tergantung, kita potong. Jadikan ayat tu jadi okey. And then Faham tak, video Ida? yang kita tarik pun dia ke depan kan? Video yang kat tengah-tengah tu dia memang tak akan ada kat tengah tu, dia akan ke depan. So Ya, kalau tapi bila kita potong, ada ayat yang akan tergantung tau. Kalau nampak sangat tergantung, kita potong ayat tu, jadikan dia nampak normal. okay, nanti kalau kita play video tu, yang kita potong tadi dekat tengah tu memang tak ada kan? Video yang kat tengah tu. Dia dua pilihan ni dah. Kalau video tu pendek, memang dia 30 saat pendek, jangan potong bawa depan. Kita duplicate dia. Okay, faham. So, ada Duplicate kat depan tu tetap jadi hook, kat tengah tu stay lagi ayat tu. Dia akan ulang. Tapi kalau dia panjang, memang biasa Kak Azul potong je, tak payah duplicate sebab memang nak pendekkan dia. Saya ni dah berapa kali belajar bab split ni tapi tak faham-faham. Sebab susah sikit nak tarik-tarik tu. Tarik tu kan kita pegang, contoh kita nak ni, kita pegang dia sampai kotak yang kita nak tarik tu keluar. Macam Shima dengan Kak Ita pun sama juga dulu isu nak tarik tu, pasal dia tak faham command tu kat mana. Kalau kita bagi command sini, berarti command dia ada dekat kotak ni. Kalau kita bagi kat sini, command dia kat sini. Contoh dekat belakang ni, dia bergantung dia duduk kat kotak mana. Inilah kotak yang kita nak split. Faham tak? Kita nak split yang kiri, tapi kotak tu tak berada kat kiri. Kita tekan terus split. Memang takkan jadi. Faham? Kalau kita nak potong perkataan bawah, kita pergi kat bawah tu, dia jadi kotak kat perkataan kan. Perkataan tu lah akan split. Dia depend dia duduk kat kotak tak? Faham tak? Faham. So kalau kita kat atas, berarti kita bagi arahan dekat kotak atas tu. Kalau kat bawah, berarti kita bagi arahan kat bawah tu. So kita split ikut pada arahan. So jangan lupa bagi command dulu. Okay, dah siap semua? Dah siap ni? Okay, biasanya saya akan tambahkan, perasan saya punya video, saya hujung ni, ini advance nanti tau. Ini saya buat guna AI. Saya tunjuk Yang ni saya buat guna AI. Macam mana nak beli? Satu, DM, direct message profile. Kedua, saya tulis itu WhatsApp. Nombor kan? Saya crop ni, saya cantum kat video tadi. Kan kita dah cerita produk. Lepas tu belakang tu, saya tak nak cerita WhatsApp. Saya cerita terus pergi kat profile. Saya cantum video tadi tu. Dah tak tahu mana video saya cantum. Contoh saya cantum. Nak info lanjut, sila pergi DM ke profile. So saya potonglah yang belakang tadi, yang WhatsApp tu. Faham tak maksud saya? Dia jadi macam ni. Saya tunjuk contoh. Mak Kak Azul seorang pesakit corner yang lebih baik, lighter dan juga RTC persen. Jom ramai-ramai amalkan. Ni. Mak Kak Azul. So saya punya call to action dalam video. Faham tak? So call to action tu kita boleh masukkan teks kita sendirilah. Nak info lanjut, sila pergi ke profile di atas. Faham? Faham. So kita tambah satu contoh, tak ada lagi video AI. Kita buatlah gambar-gambar apa ke. Contoh ada gambar yang kita nak letak kan. Contoh.
Contoh kita tulis kat sini. Teks. Nak info lanjut. Sila. Faham tak? Ke profil. So kita bagi, inilah call to action sebab tadi kan kena CTA kan. Yang AIDA konsep tu kan. AIDA tu dekat ujung tu adalah A. A tu adalah action. Kita apa yang kita nak orang tu action, nak suruh kita call ke? Tapi macam ni call to action, kita suruh orang tu pergi inbox kita. Sila inbox sila DM di profil di atas. Ni adalah call to action kita nak bagi. Faham tak? Faham? So kena ada CTA ujung tu. Okey. Letaklah nak panah ke apa macam tu. So yang ini faham tak? Kena berlatih tau lepas ni. Kena berlatih split, berlatih letak tangan ni duduk dalam kotak kat mana, letak dekat sini ke. Berlatih. Lepas berlatih tu nanti mesti kena PM saya tepi. Kenapa tak keluar button ni nanti? Kalau tanya tu berarti saya tahu masing-masing dah buat assignment dah. Okey, faham? Faham. Okay, macam ni. Macam ni kan ayat darah ni kan. Saya tarik dia ke kiri supaya dia duduk dekat awal. Yang ini pun sama. Mana tadi ayat yang kuning tu? Oh, Zu tarik ayat bukan tarik video. Tarik ayat. Saya tarik perkataan. Ni? Perkataan. Oh, Ni saya tarik ke depan. Tarik perkataan tu sampai dekat depan. Sebab depan tu tajuk. Tapi yang ini saya takkan ada, saya pangkah dia. Sebab tajuk tu tak nak overshadow subtitle. So yang ni kalau boleh jangan tutup muka dia. Tapi ni pakai nikab tak apalah, kita besarkan sikit. Yang ini kita ketengahkan. Tarik video tu untuk bawa ke depan tu. Tarik video ke depan, kita dah pilih 3 saat pertama yang kita nak letak tu. Katakan kita dah potong. Tangan tak mahir lagi nak bawa, selalu kat je. Katakan yang ini kita nak potong kan. Yang ni kan dah keluar kotak. Kita dah potong ayat yang kita pilih tadi. Kita tarik je. Pegang, jangan lepas. Kita tarik ke depan. Macam mana tu? Alamak. Saya sekali lagi Saya potong ni. Saya potong split. Kata saya pilih ayat ni. Saya potong, saya tekan split. Ni, saya tekan yang saya nak pilih bawa ke depan ni. Duduk dalam kotak dah ni. Dia duduk dalam kotak dah. So pegang lama-lama. Tarik ke kiri, tarik ke depan. Lepaskan. Pegang lama-lama, tarik. Okey. Faham tak? Kena practice. Belajar touch, hold. Lepas tu lepaskan. Lepaskan. Faham? So saya back lah. Sebab tadi saya dah letakkan ni kat depan. So kalau macam tak jadi kan, back je. Nanti dia akan back kepada normal balik. Alah, tersalah tekan lah. Back je. Back dekat atas ni yang back ke kiri, back ke kanan tu. Okay. Faham? Okay, lagi satu Zu tunjuk tau. Yang ini, Zu akan pergi kat edit, Zu akan pergi dekat animation ni. Button Zu print screen. Animation. Supaya saya nak ayat dia, katakanlah saya pilih ni. Cik Zai terus join dengan VIP. Kejap. Katakanlah saya pilih ni. Saya akan pergi bawah sekali ni, hijau nampak tak? So dia akan pergi, saya tarik dia ke kanan. Ini mungkin orang tak biasa pakai, saya pakai ni. So dia akan ikut lah. Cik Zai terus join dengan VIP. Daripada darah Cik Zai 200. Faham tak? Dia keluar satu-satu. Nampak tak? Saya edit balik, saya pergi animation. Pastikan animation tau untuk kita pilih dia keluar macam mana. Cik Zai terus join. So biasa orang tak pandai kontrol dekat sini. Pergi kat bawah sekali tu, kalau saya buat macam ni, dia akan keluar macam ni. Cik Zai terus join dengan VIP. Okey, kalau saya pilih dia lambat. Okey. Cik Zai terus. Saya pergi animation, lepas tu saya nak dia keluar lambat, saya tarik hijau bawah tu, bawa sampai hujung. Katalah tak habis lah macam ni. Dia slow sikit dia masuk. Terus join dengan VIP. Satu-satu. Daripada darah Cik Zai 200, turun kepada normal. Faham tak? Itu cara kita nak buat cover lah. Biasanya saya buat separuh lah. Saya tak terlampau lambat.
So dia duduk dekat depan tu. Faham tak? Ini button-button baru tau. Kak Ita. Kita explore yang ni. Itu untuk title je Zul ya? Biasa kita main kat title sebab 3 saat pertama tu penting. Title kena cantik, kena hook yang tepat. Lepas tu jangan terlampau panjang sangat tajuk tu. Kita pilihlah banyak-banyak tu. Satu kalau panjang, dia akan jadi. Okay, saya letak darah tinggi, kebas-kebas. Ini saya tunjuk contoh. Panjang pula ya. Dia akan kecil tulisan tu. Jadi orang tak tahu apa kita highlightkan ni. Contoh Okey, lepas tu kebas-kebas. dia jadikan slow lah. Dia keluar tu jadi slow lah. Kita main tadi tu yang warna hijau tu. Slow tapi dia kita tak ada fokus. Faham tak? Tak ada fokus. Jadi orang nak baca 3 saat tu, dia baru nak baca atas, bawah tu dah tak sempat dah. Cik Zai terus join dengan VIP. Daripada darah Cik Sebab Zai tu biasa saya pilih, paling banyak 2 je saya akan pilih. Saya tak akan sebut 3-3. Saya fokus. Okey. Dalam banyak-banyak ni, audien mana paling banyak? Darah tinggi dengan kebas, okey boleh. Contoh kan, darah tinggi dengan gaut ke? Kan? Tengok bergantung pada apa yang dia sampaikan dalam video tu. Okey, faham? Faham. Okey. Kalau macam ni, mata kita sebagai manusia normal tengok kali pertama, kita tak terus tangkap apa mesej sebab terlampau panjang. Biasanya, yang cepat mata kita dapat capture adalah satu perkataan macam ni je. Darah tinggi. Kalau kita nak tulis panjang-panjang, kita dah edit semua, download, dekat caption tu panjang-panjang tak apa. Kita letak semua penyakit dia tu. Faham tak? Faham tak? Okey, yang ini ingat tau, kalau ada tajuk yang subtitle buang. Sebab pengulangan, mata kita takkan tak boleh capture banyak-banyak. Okey, yang ni faham? Faham. Berlatih dulu. Kak Ita pun berlatih cara potong. Kak Shima dengan Ida pun berlatih cara potong bawa ke depan. Lepas tu berlatih buat cover cantik. Kalau kita main 2 color ni, dia sebenarnya lebih cantik. Sekejap ni. Style. Saya tak suka macam ni, tak cantik. Macam ni. Style. Saya akan pilih yang tengah ni. Saya pilih ni. Lepas tu saya pilih shadow. Saya akan pilih dia simple sikit macam ni. Distance. Sama ada letak atas atau bawah masing-masing lah boleh. Okey, faham tak? Faham. Okey, berlatih tau ni. Ini berlatih. Nanti tanya soalan ni dekat belakang Ya. Okey, back. Saya pangkah dulu. Kalau kita pangkah, kita tak save, dia tetap ada kat situ. Okey, faham? Okey, dah faham? Cancel. So, okey. Lepas tu saya pergi kat Zoom. Stop share. Okey, setakat ni ada nak tanya lagi soalan. Saya rasa dia lebih praktikal tau daripada saya baca teori. Nanti. Betul. Lagi faham. Nanti maksudnya kita potong dan kita boleh potong call to action tu buat ayat sendiri. Kadang-kadang kita tak nak guna muka kita sendiri. Jadi kita kena guna, jangan gambar statik. Macam Shima buat itu kan, gambar statik kan. Kita masuk voice. Kita tak nak menonjol rupa kita tapi kita masuk voice. Intonasi suara tu main peranan penting kalau kita tak main video. Intonasi suara tu kena jelas, seketul-seketul orang faham. Lepas tu kena ada tone naik turun lah. Dia tak monotonous. Lepas tu masukkan auto caption supaya dia ada pergerakan. Guna animasi tadi. Button animasi Zul buat tu. So dia akan bergerak mengikut perkataan kita sebut tu. Boleh? Boleh insyaAllah. Nanti Kak Nat kan, nanti try basic dulu. Ambil yang video pendek-pendek. Try dulu berlatih-berlatih yang pendek. Kalau tunggu panjang nanti takut nanti takut stres pula kan.
Ambil yang pendek-pendek dulu. Okay. Okay, dah? Ada nak tanya? Video tu dia tak ada muzik kan? Macam lagu tu dia tak ada kan? Dia cuma Sekejap tadi. muzik gitu. Apa tu? Background Video lah. tu dia tak ada background, dia tak ada lagu ke muzik ke, dia tak ada kan? Kalau macam tu, testimoni. Okay. Asyik baik tanya. Okay, let's say kita nak masuk background sekejap Saya tunjuk balik tau. Share screen. Share screen. Okay, start Alamak, broadcast. nampak Captain kat belakang. Ya. Captain Dia lalu. Dia tengah istirahat. Pasal. Sekejap Kemas rumah Captain. Okay, sekejap Ni pergi dekat sini. Katakanlah saya nak masuk video audio. Kat bawah tu ada button audio. Audio. Okay, sekejap biar dia hilang dulu. Okay, audio. Saya boleh letak sound ataupun saya nak extract daripada video lain. Saya boleh extract daripada video lain. Saya download dulu kat TikTok, saya extract daripada saya nak lagu tu. Saya masuk ke dalam ni. Ataupun kita pergi kat sound, kat sini ada pilihan lagu, tapi dalam KitKat lagu tak sedap sangat. Hey, look at this. Contoh saya letak. So dia akan ni, kita adjust kat sini suara, volume. Kita ambil yang rendah je. Cik Zai terus join supaya dia dengan tak VIP. overshadow video tu. Daripada darah Cik Zai 200 turun kepada normal. Kan? Faham tak? Jadi yang ini akan jadi 100%, yang ini akan jadi berapa? Dalam 8% je. Tak tinggi sangat. Selalunya saya ambil dekat TikTok lagu sedap-sedap. So, ni saya delete dulu. Saya akan ambil kat TikTok. Okay, katakanlah kita nak video ni kosong kan, tak ada suara. Saya buat suara saya sendiri, saya tekan record. Contoh Hello, Assalamualaikum. Saya nak bagi tahu tentang testimoni seorang kakak ni. Kak Zai nama dia. Dia ada masalah darah tinggi, gout dan juga gebas-gebas kaki. Jom kita dengar apa review dia tentang produk AVG ni. Contoh. Mana aku tak tekan rupanya berdua. Mana nak dapat? Okey, jom kita tonton. Darah tinggi, kencing manis, gout. Boleh dengar review Kak Zai ni dan tengok bagaimana pengalaman dia menggunakan AVG. Contoh. Lepas tu kita tekan. Kenapa dia tak boleh tekan enter? Sat-sat. Dah hang lah Zul. Dia jadi hang. Zoom sama tu. Ni. Tapi memang dia ni. Sepatutnya dia keluar dekat sini. Ni. Terus join dengan VIP. Daripada Dah. Memang tak boleh sebab saya dalam Zoom dan tunjuk CapCut dia tak bagi. Tapi suara tadi dia akan ada kat sini dan suara tu pun boleh kita cut dia. Bahagian kita potong dia. Boleh. Kalau nak cantik kan kita buat video lepas tu kita sebut macam ni. Contoh contoh Kak Ita cerita pasal apa Kak Ita? Kak Ita cerita pasal Pasal apa? Pasal sleep disc lah. Aku mana lagi? Bukan, Kak Ita nak cerita pasal customer Kak Ita yang terbaru ni, kisah dia apa? Terbaru ni? Contoh Kak Ita cakap sini lah. Belit. Sembelit. Anda sembelit. Dah seminggu tak membuang, contoh. Tapi tak video Kak Ita. Cuba dengar review customer ni tentang cuba dengar review customer ni. Tapi kena suara tak boleh monotonous tau. Suara kena naik turun tau. Dia kena ada ritma. Kena berlatih bubbling. Salah tu. Pandai beritma. Kena ada ritma sebab dia akan anchor orang tau. Dah tak boleh dah seminggu tak membuang. Kan jadi 3 saat tu kan. Dia boleh jadi hook. Jadi barulah, jom kita dengar review customer ni. Lepas tu baru masuk customer. Boleh juga kaedah macam tu. Faham tak? Cara kita nak buat hook tu tak semestinya bergantung pada video. Dia boleh kreativiti kita. Daripada suara kita lah. Daripada suara kita pun boleh jadi hook.
Kita buat video, kita potong. Macam Zul buat call to action kat belakang tu kan. Kita buat depan tu adalah video kita. So nampaklah kita dari edit dia daripada video orang lain. Faham tak? Faham? Ya. Okay. Zul dah stop share kan? Okay. Lagi tadi soalan apa tadi selain daripada muzik? Okay, assignment Assignment untuk orang baru. Buka 2 email baru. Lepas tu buka 2 kedai TikTok. Satu opportunity, satu opportunity, satu produk. Lepas tu bio minta ChatGPT. Cadangkan nama nak letak dekat bio. Lepas tu sebaik-baiknya guna nama sendiri dekat kedai, dua-dua kedai tu. Tapi nak bezakan tu takut kita pun keliru nama kedai tu. Letaklah beza sikit. Contoh macam Zul letak Madam Zul untuk produk. Dekat kedai opportunity Zul tulis itu my name is Zul. Sebenarnya sepatutnya nama penuh. At least ada perbezaan. Okay, boleh? Lepas tu besok bagi link kedai TikTok yang baru buka tu dekat dalam grup ni. Buat dua basic tu dulu. Nanti besok kalau nak dah edit-edit tu nak upload, kedai kita dah ada dah. Boleh? Boleh. Boleh? Ya. Boleh. Je kan? InsyaAllah. So, itu je lah kot. Ada lagi nak tanya? Sedapnya lah kek. Sedap lah kat makan. Aduh, dia tunjuk je kat depan kita. Dia menengok je. Siapa yang tulis nota? Tu cucunya dah bagi susu belum? Aduh. Okey. Kak Ita, nak Kak mengajar ke? Atuknya makan. Nak cucu tak beli susu lagi. Oi, melepak tu. Kalau Kak mengajar kan lari kan Kak Ita nanti kan? Apa dia, Kak boy? Kak dah jadi grandpa. Alhamdulillah, sekian saja untuk hari ini. Sebab rasanya kalau terlampau banyak takut orang-orang baru nanti pening. Tapi untuk Shima, untuk Kak Ita dengan Ida dah belajar tadi cara nak buat cover teks yang bagus tu. Lepas tu cara nak tarik ke depan Ya. Malam dia jadi pening. Kita ada berita gempa. Apa tu? Apa? Baik. Tapi tak apa, nanti kita cuba. Ini kira consider leader lah ni InsyaAllah, amin. Kita akan datang seorang-seorang nanti. Kita akan jumpa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, sekian saja untuk hari ini. Minta maaf atas kekurangan, kesilapan kan. Ada kekangan tu sebab ramai yang tak pandai online. Jadi Zul ajar juga kat sini supaya kita dapat input-input apa button. At least belajar register dulu dalam otak. So next time ada kesempatan jumpa, Zul akan tunjuk juga dekat depan-depan nanti ya. InsyaAllah. Yeah. Okey, sekian saja. Bye. Assalamualaikum. Senyum dulu tak gambar? 1, 2, alamak. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, baby macam mana? Dia stabil lah. Tapi dia bagi. Dia bagi. Ya, dia bagi. Mak dia bagi. Tak perlu dia. Tak infection, tak semua. Dia step apa saya bagi sip dia. Sip. Dia dekat sini ke? Boleh. Saya rasa kain tu bagus tak? Lihat. Sip. Sekejap, Mama
Macam mana kita nak bangka dia?